Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Pembangkit Generasi Berintegriti. Hadirin yang saya hormati, rukun negara merupakan asas perpaduan rakyat Malaysia. Sebagai pelajar, kita bukan sahaja perlu menghafalnya, malah menghayati setiap prinsip dalamnya. Dalam kehidupan seharian, pada hari ini, saya ingin menghuraikan 3 prinsip rukun negara yang penting untuk membentuk generasi cemerlang, gemilang dan terbilang. Prinsip pertama saya ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita supaya sentiasa melakukan kebaikan dan menjauhi segala larangan agama. Pelajar yang mempunyai pegangan agama yang kukuh akan lebih berdisiplin, jujur dan bertanggungjawab. Sebagai contoh, kita tidak akan meniru semasa peperiksaan, menghormati guru serta sentiasa membantu rakan yang memerlukan. Nilai-nilai inilah yang melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kebanggaan keluarga serta sekolah. Hadirin yang saya muliakan sekalian, prinsip kedua saya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan bukan hanya diucap melalui kata-kata, tetapi dibukti melalui tindakan. Sebagai pelajar, kita boleh menunjukkan semangat patriotik dengan menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat dan mematuhi undang-undang sekolah serta menjaga nama baik negara. Generasi muda yang mencintai negara akan berusaha belajar bersungguh-sungguh agar dapat menyumbang kepada pembangunan Malaysia pada masa hadapan. Hadirin yang saya hormati, prinsip ketiga saya ialah kesopanan dan kesusilaan. Dalam dunia serba moden ini, adab semakin mencabar. Media sosial sering menjadi tempat berlakunya perhinaan, fitnah dan kata-kata kesan. Oleh itu, kita sebagai pelajar perlu mengamalkan budaya berbukti bahasa, menghormati guru, ibu bapa dan rakan-rakan tanpa mengira bangsa atau agama mereka. Orang yang berilmu tidak akan beradab ibarat pohon yang tinggi tetapi tidak berbuah. Sebaliknya, pelajar yang beradab akan sentiasa dihormati walau di mana sahaja ia berada. Hadirin yang saya kasihi, kesimpulannya, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan merupakan 3 prinsip yang mampu membentuk pelajar menjadi insan yang berilmu, berakhlak dan berjiwa patriotik. Marilah kita sama-sama menghayati rukun negara, bukan sekadar di bibir, tetapi diterjemahkan dalam setiap perbuatan dan tingkah laku. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya memetik kata-kata hikmah. Bangsa yang hebat bukan hanya dibina dengan kecergasan akal, tetapi juga dengan kekuatan akhlak dan perpaduan rakyatnya. Marilah kita menjadi generasi yang menghayati rukun negara demi Malaysia yang lebih maju, aman dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.